Dosa ni dia menghalang diri kita daripada mendapatkan rahmat pada sisi Allah Ta'ala. Rahmat ni apa? Rahmat ni kasih sayang Tuhan kepada kita, tu rahmat. Sebab tu guru saya selalu pesan, dia kata, Rahdan, jaga akhlak bagi elok, nanti Allah sayang kita. Kalau Allah tak sayang kita, siapa yang boleh kita harapkan untuk sayang kita? Anak-anak kita kan? Kita pun nampak lah masing-masing anak-anak kita. Kita sebagai anak pun tak peduli dengan mak ayah kita. Berapa ramai daripada kita, mak dia dalam kubur, ayah dia dalam kubur, hari-hari dia teringat nak hadiah Fatihah. Setiap kali dia boleh semayang, habis semayang, ya Allah, pahala semayang ni aku hadiah untuk mak ayah aku. Sebab kalau bukan sebab mereka didik aku dengan agama, aku pasti tak faham agama. Ada tak kita buat begitu? Kita boleh main mengaji macam ni, kita rasa tak terima kasih dengan mak ayah kita. Setiap masa duk doa dalam hati, ya Allah, rahmatilah mak ayah aku, rahmatilah mereka, ya Allah. Kita pun tak boleh buat. Kalau kita sebagai anak pun tak boleh buat macam tu pada mak ayah kita, apa yang kita boleh bagi jaminan pada diri kita? Anak-anak kita boleh buat benda yang sama untuk kita. Kita nak pergi ziarah mak ayah kita di kubur pun kita malah. Nak buka Yasin, baca hentak Yasin kat mak ayah kita pun malah. Kata nak tolong mak ayah kita. Faham tak maksud saya ni? Sebab tak ada siapa yang boleh buat macam tu melainkan satu orang. Satu orang ni je yang bersungguh-sungguh tolong kita ni dengan tolong yang sesungguh-sungguh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu